kita boleh recreate balik video affiliate ni, kita buatlah kat akaun kita. Tiru basi. The advantage of having all the access ni. Tetapi kalau jadi saya akan advise adalah untuk affiliate, janganlah kita compete dengan diorang. Kita nak biar diorang pun buat duit juga. Macam mana kita guide diorang? Okay, I nak you buat video macam ni. Kenapa? Sebab based on kita punya previous data, video yang macam ni convert. Jadi awak buat video yang macam ni. Kita bagi diorang guideline. Kalau tak, diorang pakai buat sembrono je. Bila diorang dah tak ada sale, tak ada apa, diorang akan macam tak best lah. So that's how we want to encourage them. Kita jangan jadi macam, mungkinlah ada setengah businesses or founder, diorang rasa macam, tak apalah, aku pakai lah video affiliate, aku recreate lah balik. So that aku tak payahlah bayar dia commission 5%, 10% tu. It depends on your organisation punya strategi, you nak main macam mana. Sebab sekarang ni is all about volume numbers. Kalau you boleh jaga affiliate, volume datang pada dia lagi best. Kita bagi direction kat dia. So apa-apa yang daripada Walter official account atau marketing ni, korang hanya banyak buat konten-konten trending, educational, reply comment. Fokus tu saja. Bang, macam mana nak buat sikat rambut ala Korea K-pop buat video tunjuk sikit. Tak perlu proper pun. Okey, korang nak buat macam ni senang je. Sebenarnya kalau korang nak jadi K-pop ni, korang kena buat rambut gini-gini, cutting dia kena middle part. Lepas tu korang minta low fade gini-gini kan. Lepas tu korang kena pakai powder. Korang blow dulu, korang pakai powder biar ada volume. Lepas tu kan settle. Boleh usah awet janda kat sebelah. Dah gitu je. Itu tips or tutorial lah based on your businesses. Dan satu lagi, video reply comment. Kadang-kadang orang tanya, pomade ni kalau beli senang basuh tak? Buat video reply comment terus directly daripada komen tu. Dia ada cara je lah, senang je. Abang ni tanya nak buat video beli pomade ni kalau nak basuh senang tak? Alhamdulillah senang je basuh. Basuh, mandi sekali basuh, tak ada shampoo pun dia boleh clear, hilang dan clean. Kalau boleh tunjuk tengah basuh tu lagi bagus. Itu adalah game dia untuk main beg kuning di TikTok menggunakan GMV Max. Jadi game dia adalah content video.